dilema antara untuk terus bekerja ataupun berhenti kerja, membesarkan anak-anak. Mana satu lebih baik sebenarnya? Nak cakap baik mana tak baik tu macam susah juga kan, sebab dia bergantung kepada situasi sesebuah keluarga tu. Kalau macam saya dah mention kan, saya berhenti kerja 10 tahun. 10 tahun tu sebenarnya adalah satu fasa yang sangat struggle untuk diri saya sendiri. Sebab saya tak ada income yang tetap. Lepas tu saya tak ada kawan. Duduk kat rumah menghadap dinding, rutin yang sama, membuatkan kita rasa macam kita bersendirian. Ya? Tetapi dia bergantung kepada situasi. Macam situasi kami masa tu, bila saya berhenti kerja, kerana husband saya masa tu dia selalu kerja outstation. Dia ditempatkan di lokasi projek. Contohnya macam last time dia di Pantai Timur 7 tahun. So kita orang PJJ 10 tahun sebenarnya. So kalau dua-dua sibuk, dua-dua tak ada kat rumah, anak-anak macam mana? Jadi kami terpaksa memilih kerjaya lagi penting ataupun anak-anak lagi penting. So during that time saya decide untuk pilih anak-anak saya lah. Kerana husband balik jarang kan. Yalah. Saya pula dulu kerja di KL. Duduk di Shah Alam, kerja di KL sampai rumah pukul 8 malam. Anak saya orang terakhir yang berada di Taska. So masa tu memang kesian lah tengok dia orang kan. Tetapi bila saya berhenti tu, itulah struggle dari segi lain lah pula. Cuma alhamdulillah rezeki tu tetap ada. Kita usaha je. So it depends on your situation. Apa situasi you discuss dengan pasangan, what is the best solution untuk masalah tu.